Setelah kalah 2-0 dari klub Australia Melbourne City FC pada Selasa, fokus Johor Darul Takzim JDT tentunya pada pertembungan separuh akhir Piala FA berdepan Kuching City FC di Stadium Sultan Ibrahim pada Sabtu. Bermain di gelanggang sendiri tentunya JDT mencari momentum terbaik untuk mencari pelampiasan atas kekalahan di ACL Elite menentang jago Australia itu. Menang dengan agregat 2-1 tentunya bukan hal mudah bagi JDT. Apatah lagi Kuching City FC dilihat cukup memberikan persembahan terbaik ketika ini di Liga Domestik. Berdepan misi sukar untuk cuba mara ke perlawanan akhir Piala FA, penjaga gol Kuching City FC, Haziq Nazli memilih untuk tidak mengalah untuk mencipta sejarah berdepan Johor Darul Takzim JDT. Bermain di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri untuk separuh akhir kedua pada Ahad, Haziq tidak menganggap perlawanan itu sekadar untuk melengkapkan jadual. Sebaliknya, bagi bekas pemain JDT itu, The Cats akan berjuang habis-habisan agar misi ke perlawanan akhir boleh terlaksana walaupun mereka kalah 1-2 pada aksi pertama. Walaupun kalah di tempat sendiri, tapi saya tetap bangga dengan kawan-kawan sebab bagi fokus yang bagus. Kita berjuang sehabis baik hingga whistle penamat ditiupkan, tetapi rezeki tidak berpihak kepada Kuching City. Di Stadium Sultan Ibrahim untuk aksi kedua nanti, saya harap pasukan dapat berikan yang lebih baik pada hari perlawanan. Kita tahu JDT lebih kuat di tempat sendiri, tapi kami datang bukan sekadar melengkapkan perlawanan. Untuk penyokong, terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa sokong kami tidak kira di mana kami bermain. Saya harap untuk aksi-aksi akan datang tetap kekal suasana seperti ini, kata Haziq kepada Liga Bola Sepak Malaysia, MFL. Jika Kuching City berjaya mencipta kejutan, mereka akan mara ke perlawanan akhir pertama Piala FA dalam sejarah kelab. Pemenang antara Kuching City dan JDT akan berdepan sama ada Selangor FC atau Sabah FC. Prediksi skor antara JDT melawan Kuching City FC dengan berkomentar di bawah video. Bagi anda yang ingin berbelanja aksesoris, jersey dari JDT, silahkan klik di bawah deskripsi video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.